الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam. Terima kasih kepada pendengar-pendengar, subscriber Abai Seram Channel. Abai doakan kita semua dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Tajuk cerita malam ni adalah Terawuh Menora, Jangan Pandang Belakang. Okey, cerita ni berlaku kepada dua orang sahabat lah. Sahabat ni nama Zarina dan Wawa. Zarina dengan Wawa ni seorang student USM Pulau Pinang. Masa tu adalah minggu terakhir sebelum cuti semester. Jadi diorang ni decide nak balik ke Kuala Lumpur, nak drive malam-malam. Sebab katanya waktu siang sangat panas dan jam pula tu. Okey, masa ni Zarina ni dia memandu kereta, manakala Wawa jadi co-pilot. Mereka ni naik Myvi biru. Umur masing-masing baru 23 tahun. Masa ni hati masih seronok nak bercuti. Kepala ligat plan nak makan apa bila sampai di Kuala Lumpur. Okey, jadi bila kepala ligat duk fikir nak makan apa ni, mesti dua orang ni orang panggil apa? Jenis yang suka makan-makan lah kan. Masa tu lebih kurang pukul 11.30 malam. Highway agak lengang, lampu jalan pun ada yang malap dan ada lampu yang tidak menyala langsung. Apabila mereka berdua ni sampai dekat kawasan Kuala Kangsar, Wawa baru perasan. Dia perasan tak ada kereta pun lintas kereta mereka ni lah. Jadi Wawa cakap kat Ina, "Ina, kau perasan tak Ina? Dari tadi aku tengok tak ada kereta pun potong kereta kita." Masa ni Zarina ni tengah memandu ni cuba relax lah. Dia kata, tak apalah, dia kata memang dia orang ni semua dah tidur dah kot. Tak apalah, tak payahlah risau, dia kata. Wawa masa ni dia rasa lain, dia buka Google Maps. Tapi masa dia buka Google Maps ni signal handphone lemah. Mana dia mungkin coverage tak berapa banyak kawasan berbukit-bukit ni. Dan dia cuba cuba buka balik Google Maps ni, dia tengok okey, line dah masuk balik dah. Dia tengok lokasi mereka berada ni masih jauh daripada Terawuh Menora. Tapi yang peliknya, dia tengok kat handphone dia, dalam maps ni tunjuk mereka ni dah dekat dengan Terawuh Menora. Jadi dia pelik lah kan, kedudukan mereka ni jauh lagi. Wawa kata, maps ni biar betul, tadi baru lepas Cangkak Jering, takkan dah nak sampai Terawuh Menora. Ina kata, alah itu lain slow lah tu, biasalah tu. Sampai di satu tempat ni suasana terus senyap sunyi. Tak ada bunyi enjin kereta lain, tak ada lori, tak ada motor. Dan mereka cuma mendengar tayar kereta mereka je yang bergolek-golek atas jalan raya. Mungkin masa ni dia orang buka cermin kereta kot. Lampu arah depan ni kosong. Maknanya dia tak ada kenderaan daripada arah depan. Wawa pandang side mirror, tengok dekat side mirror dia ni tak nampak pun lampu kereta yang ada di belakang kereta mereka lah. Tiba-tiba jalan di depan mereka ni mula cerun naik sikit. Dah sampai dah kawasan Terawuh Menora. Tapi Wawa rasa pelik. Dia rasa macam ada something wrong lah. Kenapa dia rasa macam pelik? Sebabnya lampu terowong tu dia tengok malap. Hanya satu je lampu yang menyala dalam terowong tu. Yang lain pula berkelip-kelip macam lampu tak cukup karen. Jadi masa ni Zarina ni dia perlahankan kereta dan dia tanya partner dia ni lah. Dia tanya, Wawa, kita ni nak lalu juga ke dalam terowong ni? Jadi Wawa ni katalah kat dia, kita ada pilihan lain ke? Takkanlah kau nak lalu jalan lain, kiri kanan ni bukit, hanya ada satu jalan ni je lah. Dia kata dalam terowong ni kena masuk jugalah, dia kata, walaupun terowong tu lampu berkelip-kelip, ni masuk je lah kan. Takkanlah sebab lampu malap ni tak nak masuk dalam terowong kan.
Jadi masa ni kereta mula masuk ke dalam terowong, tiba-tiba dup, bunyi macam ada benda kuat jatuh dekat bumbung kereta mereka lah. Bunyi macam batu jatuh, tapi pelik, takkanlah dalam terowong ada batu, kata mereka. Zarina masa ni dia pandang ke atas, automatik dia pandang ke atas. Wawa pula pandang belakang, tengok kosong, gelap dalam terowong ni. Tapi bila dia pandang cermin sisi, dia nampak ada bayangan putih ikut daripada belakang kereta jauh. Tapi makin lama bayangan tu makin dekat. Bukan orang dan juga bukan motosikal lah. Masa ni Zarina ni dia rasa takut. Jadi dia kata, wah, Wawa, bacalah Wawa apa-apa yang patut. Dia rasa macam ada benda pelik lah kan. Jadi Wawa kata, dia ikut kita ke? Zarina kata, aku tak tahu, dia kata. Mana dia Wawa nampak benda tu seperti mengekori mereka. Budak dua orang ni pun pergi tegur benda tu kan. Memang benda tu mengikut lah kot kalau tegur-tegur ni kan. Okey, jadi masa ni kereta mereka ni laju sedikit, tapi macam rasa berat. Macam tayar ni tak ada angin dan seolah-olah ada orang duduk di atas bonet belakang kereta lah. Dia orang berdua ni rasa duduk dalam terowong ni macam terlalu lama. Keadaan di dalam terowong ni gelap gelita, hanya lampu kereta mereka je yang menyuluh ke arah hadapan. Wawa ni dia sempat jeling dekat dashboard. Dia tengok minyak penuh, enjin okey, tapi aircon tiba-tiba keluar angin yang panas. Wawa masa ni dia lap peluh dan masa ni juga dia toleh ke tepi. Dia tengok ada muka pucat melekat dekat cermin tingkap. Masa ni dia jerit kuat-kuat. Wawa kata, Ina, dia ada kat sini. Masa ni Zarina ni dia toleh, tapi muka itu dah hilang. Muka yang Wawa nampak ni dah tak ada. Jadi Zarina ni tak nampak lah muka tu. Sebaik saja mereka ni keluar daripada terowong, kereta tiba-tiba mati sendiri, terkedek-kedek ke hadapan sedikit dan terus berhenti, lampu semua padam. Zarina cuba start balik kereta, tapi kereta ni tak hidup. Keliling kelalang ni memang gelap, lampu jalan tak menyala, kereta lain pun satu pun tak ada. Dalam keadaan yang senyap tu, daripada jauh ada bunyi tapak kaki. Daripada belakang, lama kelamaan semakin dekat. Masa ni Wawa dia peluk tangan Zarina, mulutnya terkumak kamik baca ayat suci. Zarina pula diam sambil tangannya menggigil. Bunyi tapak kaki itu betul-betul ada di belakang kereta. Seram. Zarina pandang cermin sisi, dia tengok ada satu bayangan putih tetapi tak ada muka, macam kain saja duduk di tepi kereta ni. Wawa masa ni dah mula menangis. Wawa kata, Ina, aku tak nak mati kat sini, Ina, aku tak nak mati. Jadi tiba-tiba dari arah belakang ni ada satu lori datang. Cahaya terang terkena bahagian belakang kereta lah. Bila Zarina tengok balik cermin sisi, bayang itu hilang. Lori ni kuat dia tekan horn, lepas tu dia terus potong kereta mereka berdua dengan laju. Zarina masa ni dia cuba start balik kereta, kereta hidup, alhamdulillah. Dia orang tak cakap apa-apa masa ni. Sampailah dekat RNR Sungai Perak, barulah mereka berhenti. Wawa turun daripada kereta ni terus muntah-muntah. Zarina pula tak berganjak daripada kerusi tempat pemandu ni. Tangan beliau masih menggigil. Okey, jadi dipendekkan cerita, habis dah cerita dekat terowong menora ni. Lepas pada kejadian itu, Wawa demam seminggu. Zarina pula tak lalu nak drive malam-malam. Ingatkan Zarina ni dah tak lalu nak makan, rupanya dia tak lalu dah nak memandu waktu malam. Dia orang berdua ni masih simpan
rakaman dashcam kereta, tapi pelik, rakaman waktu dalam terowong ni memang kosong. Macam mereka ni lalu terowong biasa, ada lampu terang benderang dalam terowong ni, tapi masa dia lalu keadaan sebenar sebelum ni, lampu dalam terowong ni tak ada, mana dia tak ada current. Jarak masa pada masa ni tetap ada. Jadi itulah kisah seram dan menakutkan berlaku kepada Zarina dan juga Wawa. Okey, ada pesanan dia orang kata kat sini. Jadi kalau korang lalu terowong menora waktu malam, jangan pandang belakang, jangan berhenti, dan yang penting jangan tegur apa yang tak nampak. Okey, jadi itulah cerita berkaitan dengan terowong menora yang berlaku pada Zarina dengan Wawa ni. Semoga jadi hiburan kepada kita semualah. Ini Abel cuma sampaikan cerita saja, cerita seram biasalah. Itulah cerita yang dapat Abel share pada malam ni. Semoga jadi hiburan kepada kita semua.